salam sejahtera. Kami Setia Channel kini berada di PWTC yang sedang menganjurkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Kalau anda nak tahu, jom saksikan. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ini sudah menjadi suatu pesta yang dinanti-nantikan oleh semua anak-anak sekolah dan semua para guru serta para ibu bapa dan semua juga rakyat Malaysia untuk datang mendapatkan di Pesta Buku Antarabangsa ini. Sebenarnya 41 tahun ini, hari ini penganjuran Pesta Buku Antarabangsa ini, saya harap ia dapat memberi impak untuk melahirkan anak-anak kita yang Malaysia membaca dan rakyat kita yang suka kepada buku dan membaca. Dan saya berharap juga murid-murid yang mempelajari Pengawas Pusat Super, DDPSS, dan juga anak-anak akan mendapat pengalaman yang berharga di Pesta Buku Antarabangsa kali ini dan menunjukkan bakat kita mencari buku yang berkualiti untuk membaca dan menjadikan kita Malaysia membaca. Okey, boleh minta perkenalkan diri dulu? Assalamualaikum, saya Alif Tiga. Nama penuh Muhammad Azali bin Muhammad Azali. Okey, abang, kita nak tanya apa best seller abang dekat sini? So far hari Jumaat kita belum dapat lagi apa yang best seller. Okey. Tapi sabar dulu. Tapi insya-Allah kita buku terbaru kita Biar Ku Lindung Mendungmu 2 yang jangka tiba insya-Allah esok. Itu kita target untuk jadi best seller lah. Boleh tak bagi sedikit kata-kata semangat kepada anak-anak muda yang luar? Okay, buat semua anak muda, rendahkanlah pengharapanmu dan berikanlah segala pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga hidup kalian semua dalam keadaan tenang, bahagia, diberikan kemudahan dalam segala apa sahaja yang kalian lakukan. Semoga terus kuat semangat dalam apa sahaja ujian dan juga cabaran. All the best. Semoga berjaya dan good luck. Okay. Terima kasih
Okey, abang boleh tak perkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Idin Ramli atau lebih dikenali Idin Ramli lah. Saya umur 27 tahun, berasal dari Rawang, Selangor. Adik-beradik 3 orang, dah berkahwin, anak seorang. Asal Rawang, Selangor. Okey abang, boleh tak nak tahu apa bestseller novel abang? Okey, buku saya bestseller adalah edisi Noktah yang Memujuk lah, dan juga Patah Sayap Sebelum Sembuh. Itu 2 buku yang bestseller. Okey, boleh nak tahu apa storyline sebalik daripada Patah Sayap yang pertama dan kedua? Okey, Patah Sayap Sebelum Sembuh ni sebenarnya dia menceritakan tentang bagaimana manusia ni, kita hidup, kita akan berhadapan dengan banyak luka, banyak kekecewaan, banyak perkara-perkara yang menduga. Sebab tu saya tuliskan dalam tu adalah perihal luka, bagaimana bila manusia terluka, kata-kata semangat untuk mereka. Kemudian perihal sembuh, di mana fasa sembuh, apa yang kita akan lalui, dan perihal bahagia. Ketika bahagia, apa yang kita akan rasa. Dan untuk Patah Sayap Sebelum Sembuh yang kedua, dia tentang keseluruhan cerita kita diuji dengan banyak perkara. Maka saya tuliskan dalam tu tentang ni lah, kata-kata pujukan, kata-kata semangat yang membangun dan membina. Okey, ada tak kata-kata sikit untuk para remaja yang sekarang sedang melalui fasa-fasa orang kata broken? Okay. Kepada mereka yang diuji, dalam kehidupan dunia ni kita akan diuji dengan banyak perkara. Kalau bukan sekarang kita lalui, suatu hari nanti kita akan lalui, dan kita tak boleh nak lari daripada rasa tersebut. Suatu apa sahaja yang terjadi dalam kehidupan kita, ketahuilah, mungkin pada pandangan kita tidak baik, tapi pada pandangan Allah itu baik, pandangan Tuhan itu baik. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang kita perlu, dan Tuhan lebih tahu apa yang kita tak tahu. Sebab tu sangka baik, maka itu adalah ubat bagi hati yang terluka. Okay, terima kasih sangat. Okey abang, boleh perkenalkan diri abang? Assalamualaikum, nama saya Hafizul Faiz, penulis buku di Tentang Kita. Okey, abang nak tanya apa bestseller abang? So far buku saya yang paling bestseller adalah Tentang Pergi, buku yang saya terbitkan pada tahun 2022. Sampai sekarang dia telah terjual 40,000 naskah. Tentang Pergi ni dia adalah buku yang bersifat quote, kombinasi quote di antara satu muka surat sampailah muka surat 199. Okey, nak tanya, apa pendapat abang dekat anak-anak muda sekarang yang tengah broken ke, yang putus cinta? Faham. Okay, terima kasih. Pada anak-anak muda yang sedang broken ke, putus cinta ke, saya punya nasihat sederhana saya simple je. Kalau tengah broken tu, broken je dulu. Jangan kalau nak rasa okey, jangan kalau nak rasa macam aku nak terus jadi okey lah, esok aku nak move on lah ikut. Jangan cepat move on. Tak payah cepat move on. Kalau broken dulu. Kalau nak nangis dulu. Kalau nak pergi ke bucu katil dulu. Broken betul-betul. Sebab kalau kita tak broken betul-betul, kita tak akan boleh sembuh. Dia hanya cara yang terbaik untuk sembuh adalah menderita dulu. Okey? Terima kasih sama. Okey puan, boleh tak perkenalkan diri? Okey, saya Aisyah, the owner of this stand Pick a Book dekat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2024. So dekat sini kami ada bawa variations of book genre. Ada for children, ada for self healing, ada comics, ada seram, lepas tu ada novel-novel cinta. Okey, boleh tak kita nak tahu apa yang memang ramai orang beli atau apa yang selalu orang beli? Okey, dekat sini antara yang best seller kita ada daripada Gempak Star, Lawak Campus. Tak nampak tu nak tunjuk kan. Lawak Campus, sebab Lawak Campus ni memang dah ramai follower kan. So kita ada bawakan siri yang paling baru, nombor 49. Okey, lepas tu yang novel ni pun antara yang best seller juga. Sebab ini daripada penerbit Manis. Dia popular lah. Lepas tu ini untuk self healing. Si tenang kamu mampu. Macam tu lah. Okey, nak tanya apa buku favourite aunty kat sini? Buku favourite aunty suka yang macam ni lah. Aunty suka non-fiction. Sebab baca-baca novel ni macam dah tak ada masa sangat kot nak baca cerita kan. Lebih kepada buku untuk kita sebagai panduan lah untuk kehidupan seharian. Okey, ada tak kata-kata untuk anak-anak muda yang kat luar tu maybe tengah broken sebab cerita-cerita? Boleh? Tak payahlah broken buang masa je. Move on. Life is short. Apa-apa pun semua datang daripada Allah. Gitu. Okey, terima kasih.